Antara cabaran terbesar sebenarnya untuk pensyarah-pensyarah adalah untuk buat satu makalah ataupun buku yang bukan secara spesifiknya berkait dengan bidang pakaran dia, tetapi sebenarnya nak olah pengalaman supaya lebih mudah hasil tu dibaca oleh orang awam. Saya ingat itu yang cabaran yang saya cuba ambil. Sebab pengalaman dekat Australia ni, semasa saya belajar dulu, banyak perkara yang membentuk saya punya peribadi dan juga jati diri lah. So saya rasa benda tu agak valuable untuk saya share. Bukan nak cakap saya punya pengalaman ni bagus sangat, tapi saya ingat Australia tu sendiri adalah keunikan tersendiri yang bukan saja sebuah cerita, tetapi dia lebih kepada penerokaan ataupun pengembaraan Australia daripada perspektif seorang yang baru nak belajar, nak Melayu yang baru nak mengembarakan negara orang. Dan banyak perspektif tentang Australia, fakta dari segi geografi, sains, inovasi, sejarah, politik, keunikan tersendiri, dan saya cuba bawa keunikan ni ke dalam sebuah buku supaya dia jadi lebih menarik, bukan sekadar cerita pasal hidup saya, tapi dia lebih kepada cerita pengembaraan untuk mengenali Australia daripada perspektif seorang yang baru nak belajar hidup di negara luar. Saya harap siapa-siapa yang nak melancong ke Australia atau nak belajar ke Australia ataupun mungkin nak migrate ke Australia, sebab saya rasa saya banyak kongsikan tentang fakta-fakta menarik tentang Australia, dan fakta ni bukan sekadar fakta, tapi saya adunkan dengan saya punya anekdot daripada kisah hidup saya. Boleh jadi sedikit sebagai buah tangan sebelum pergi Australia, dah ada satu ilmu yang kita boleh garap supaya bila kita sampai di Australia kita rasa, oh aku tahu, aku faham Australia macam mana. Sedikit sebanyak boleh menyebabkan kita enjoy Australia lebih daripada kita pergi dengan tanpa ada apa-apa maklumat tentang Australia.